kedua-dua. Isteri pertamanya Mak Labu, manakala isteri keduanya Mak Kundo. Pak Deraman memberikan kasih sayang yang sama kepada kedua-dua isterinya. Walaupun mereka tinggal bersama, namun kedua-duanya menyimpan perasaan iri hati antara satu sama lain. Mak Labu mempunyai seorang anak perempuan bernama Bawang Merah, manakala Mak Kundo mempunyai seorang anak perempuan juga bernama Bawang Putih. Walaupun usia mereka hampir sebaya, tetapi tingkah laku mereka amat berbeza. Bawang Merah seorang gadis yang berbudi bahasa dan lemah lembut. Dia juga seorang yang baik hati dan rajin membuat pekerjaan. Setiap hari Bawang Merah akan membantu ibunya membuat berbagai pekerjaan seperti membersihkan rumah, memasak dan membasuh pakaian. Berlainan pula dengan sikap Bawang Putih. Bawang Putih seorang yang kasar dan pemalas. Dia menghabiskan masanya hanya untuk menghias diri dan tidur. Dia hanya berlagak seperti seorang putri. Pada suatu hari, Pak Deraman tiada di rumah. Mak Kundo dan Bawang Putih telah merancang sesuatu. Hari ini kita jangan buat kerja-kerja rumah. Biarkan Mak Labu dan Bawang Merah sahaja yang membuat kerja rumah, kata Bawang Putih. Lalu mereka pun duduk bersenang hati sahaja. Mak Labu berasa sakit hati tetapi tidak mahu menimbulkan kekecauan. Biarkan mereka Bawang Merah, tiada guna kita membalas dendam terhadap mereka berdua, kata Mak Labu kepada anaknya Bawang Merah. Bawang Merah hanya menuntut nasihat. Pada suatu hari, Pak Deraman pulang dari berdagang. Pak Deraman memberikan hadiah kepada kedua-dua anaknya. Namun begitu, Bawang Putih melihat barang yang diterima oleh Bawang Merah lebih cantik daripadanya. "Mak, saya mahu yang itu," kata Bawang Putih kepada ibunya. Maka terjadilah pertelingkahan antara kedua-dua anak gadis itu. "Sudah, berhenti, jangan berkelahi. Anakku Bawang Merah, elok kamu beralah sahaja," kata Mak Labu. Dengan riak wajah sedih, Bawang Merah pun memberikan hadiah tersebut kepada Bawang Putih. Bawang Putih gembira kerana mendapat barang yang dihajati. Sejak kejadian itu, Mak Kundo dan Bawang Putih semakin menunjukkan kesombongannya. Beberapa ketika, tanpa diduga, Pak Deraman jatuh sakit. Dari hari ke hari, keadaannya semakin teruk. Akhirnya, sampailah ajal Pak Deraman. Kematiannya diratapi oleh kedua-dua isteri dan anaknya. Sejak itu, tinggallah mereka berempat tanpa seorang ketua keluarga. Dalam diam, Mak Kundo dan Bawang Putih membuat satu rancangan jahat untuk membunuh Mak Labu. Pada hari itu, Mak Labu sedang menciduk air di sungai. Tiba-tiba, ada orang yang menolaknya dari belakang. "Tolong, tolong!" jerit Mak Labu. Namun tiada sesiapa yang membantu. Akhirnya, Mak Labu lemas di situ. Bawang Merah berasa khawatir kerana ibunya tidak pulang. Pada keesokan harinya, Bawang Merah mencari Mak Labu ke serata tempat. Sambil itu, dia berteriak memanggil ibunya. Tiba-tiba, kedengaran satu suara, "Wahai Bawang Merah anakku, Mak ada di sungai ini," kata suara ibunya. Bawang Merah segera pergi ke arah suara tersebut. Dia sungguh terkejut apabila melihat seekor ikan kaloi di tepi sungai. Dia tidak menduga ibunya menjadi sedemikian.
Setiap hari bawang merah akan ke sungai untuk menemui ibunya. Dia juga membawa sedikit makanan. Lama-kelamaan, Mak Pundo dan bawang putih curiga dengan kelakuan bawang merah. Akhirnya mereka mendapati bahawa ikan kala yang sering dijumpai oleh bawang merah ialah Mak Rabu. Sekali lagi mereka merancang sesuatu yang jahat. Makanlah bawang merah. Hari ini makcik sediakan makanan yang istimewa buat kamu, kata Mak Pundo dengan penuh lemah lembut. Bawang merah pun makan dengan sungguh berselera. Mak Pundo dan bawang putih tersenyum puas melihat bawang merah makan. Kau tahu Merah, ikan kala yang kau makan tadi adalah mak kau, ujar Mak Pundo. Bawang merah terkilan dengan perbuatan makciknya itu. Dia menangis dan membawa tulang ikan itu untuk ditanam di tepi sungai. Keesokan harinya, dia terkejut apabila terdapat sepohon pokok besar di tempat dia menanam tulang ikan. Bawang merah bertambah hairan apabila terdapat sebuah buaya di dalam pokok tersebut. Tanpa berlengah, dia pun bermain buaya tersebut sambil bernyanyi untuk menghiburkan dirinya yang malam itu. Pada ketika itu, lalu seorang putera raja. Hatinya sudah tertambat dengan keceritaan bawang merah. Baginda mahu menjadikan bawang merah sebagai isterinya. Akhirnya mereka berkahwin dan hidup bahagia.
Pengajarannya ialah kita jangan mempunyai sikap hasad dengki. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Akhirnya bawang merah dan putera raja hidup bahagia selamanya. Sekian, terima kasih. Okay, beri tepuk